Hai guys, kita mula sama si Miko ni. Hello Miko, apa khabar? Miko sihat tak? Hari ni sangat sihat je. Oh ya, hari ni saya nak cakap satu benda. Minta maaf sebabnya saya terlambat. Saya terlambat buat cerita ya. Saya pun minta maaf juga ya dari saya. Tak adalah. Okey, jadi aku sama Miko akan lanjut cerita lagi. Betul tak Miko? Betul tak, pandai sini lah. Okey. Saya akan berjalan-jalan dan hari ni saya lambat buat konten sebabnya tadi saya pergi mancing tadi. Sebabnya awak dah pergilah. Aku je yang pergi. Saya tak tahu. Saya dengar awak cakap je. Yolah. Okey, dan sebabkan itulah aku bersama si Miko lambat buat konten je. Tapi ini tak terlalu lambat lah. Sebabnya cuaca kat sini nak hujan. Tengoklah foto saya. Janganlah. Adalah si Miko. Kucing mana tu? Rasanya tu kucing jiran sebelah lah. Rasanya tu bukanlah. Kucing liar kok terus lari. Yang kita jauh ni terus lari. Tak apalah. Saya jalan. Pong. Awak ni buat benda lah. Punya benda tu sekejut saya. Ingatkan bunyi petir. Bunyi ayam. Bunyi kawan sendiri pun tak tahu. Awak ni spesies benda. Saya ni spesies ayam. Ayam galaksi. Lepas tu saya boleh tahu bahasa alien. Yelah. Dah ada motor. Kita kena lari dulu. Takutnya. Rasanya orang tu lagi pandang kita je. Mesti ingatkan kita ni jangan buat apa. Rasanya kita buat sesuatu yang menyeronokkan. Kenapa tu saya punya nama bukan nama saya. Bukan Popok Papu. Lah. Yang boleh tak? Diamlah. Okey, di situ ada asap. Kita ni bukan nak review. Alah. Kita hanya buat apa sahaja. Saya ni nak melompat lah. Lah guna kuasa sesukan tu melompat. Jangan berjalan lagi. Okey, si Miko ni. Saya ni ada hantu masuk dalam badan saya. Nama hantu tu. Hantu nak masuk dalam badan. Okey lah tu. Dadah.